Alright guys, welcome back my channel. Yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like tu like, yang belum share tu share guys. Jom kita tengok awalan kita. Ni adalah, jom, ni macam semi king guys. Dia short, dia body pendek sikit semi short, semi king. Semua kat dia. Nampak tu dia. So kita bagi dia makan cengkrik guys. Bagi dia nampak semua. Semua ni dekat dia bahagian dia punya belakang, bawah perut dia semua. Tu dia, kita tengah pam makan ni, tu jadi semua Lagi makan cengkrik guys. Tengok betul-betul dia cun tak cun dia. So guys, untuk semi king atau semi short semua tu, okay, yang macam ni kita letak produk ni, dia boleh main. Faham? Kita pakai ni. 1, 2, 3. So ni untuk apa tu, bakteria baik. Ni untuk water stabilizer system. Yang ni untuk ni lah, untuk vitamin ni kita letak kat sini. Setiap kali tukar air kita letak. Setiap kali tukar air kita letak. Sebab apa? Sebelum main keluarkan produk yang ni, water quality stabilizer ni, ikan memang ada sikit problem lagi letak ni. Okay, ni vitamin dia lah. So kita letak. So dia okey lah bagi letak ni. Ni pun sama juga kita letak ni. Cara letak dia, letak empat kaki ni. Ni yang ni brand apa ni, mineral water bubble ni. Tebus tutup ni kalau tank 4 kaki lah. Itu untuk baru lah. Kalau yang dah recycle tukar air setiap kali tukar air, tetap setengah bentuk ni. Tetap setengah bentuk ni. Just kau buka, kau ubur lah. Buka kau ubur je. So ni kita dah ubur dah. Air memang jernih. Ni tak pakai lampu UV, sudah okey. Tengok ikan ni guys, padu. Tu nampak lah, layan guys. Yang belum follow TikTok kita, belum follow kita punya YouTube kita, follow dulu. Yang belum like dan share. Tu dia guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.